Korang rasa bila orang tu meninggal, Corin dia tahu tak yang dia ni dah meninggal? Jom dengar. Kisah kali ni aku jumpa dekat thread dan aku rasa cerita dia sangat menarik dan agak sedih. So lepas aku DM penulis dia dah bagi keizinan untuk aku kongsikan dekat korang. Penulis ni bahasakan diri dia sebagai Kak Annie. So begini kisahnya. Dulu, masa Kak Annie dengan family tengah jalan-jalan waktu malam dekat Taman Tasik Titiwangsa, arwah mak dia ni ajak dia orang jalan dekat tepi tasik. Kawasan dekat situ memang gelap sikit, tapi mak dia ni memang saja nak jalan dekat situ. Tengah Kak Annie dengan adik dia main dekat belakang, tiba-tiba diorang nampak yang mak diorang ni macam tegur seseorang dekat tepi tasik tu. Jual kuih apa malam-malam tepi tasik ni? Kak Annie pelik lah sebab apa yang dia nampak mak dia cuma cakap sorang-sorang dekat situ. Lepas tu mak dia siap cakap lagi, "Ya, boleh." Apa yang boleh? Kan? So masa nak balik dalam kereta, Kak Annie ni pun tanyalah mak dia ni tentang kejadian yang dia nampak tadi. Mak dia ni tegur siapa, cakap dengan siapa. Mak dia jawab ada budak jual kuih malam-malam dalam gelap waktu tu. Adik Kak Annie ni terkejut lah, dia menyampuk terus. Kita orang nampak mak cakap seorang-seorang lah, mana ada budak. Arwah ayah Kak Annie pun tanya juga benda yang sama, siapa yang mak dia ditegur. Okey, mak Kak Annie ni pun cakap lah yang mak dia orang ni nampak budak lelaki baya-baya adik bongsu dia orang, umur dalam 9 ke 10 tahun macam tu, tengah duduk menangis dengan bakul kuih depan dia. Kuih donat je. Masa mak dia cerita ni, mak dia siap cakap lagi tau. Tu, dia ada je sebelah korang tu. Kak Annie dengan adik-beradik dia terus kelam kabut lah dalam kereta tu. Korang bayangkan lah. Seat kereta suara ni muat 3 orang je dekat belakang tu. Adik lelaki Kak Annie yang tengah panik ni terus cakap lah, mana ada, tak ada pun. Lepas tu dia terus menangis ketakutan. Diorang sampai rumah lebih kurang dalam pukul 12. Kata Kak Annie, mak dia terus bersihkan diri dan masuk bilik solat. Lepas beberapa hari, kiranya diorang ni dah lupa tentang kejadian tu. Tapi masa tengah tengok TV ramai-ramai, tiba-tiba adik Kak Annie ni yang lelaki ni tanya balik, apa yang jadi malam tu, ada lagi ke budak jual kuih tu ikut diorang? So mak dia ni pun ceritalah, masa kat tasik tu sebenarnya mak Kak Annie ni dengar suara budak menangis sayup-sayup. Dan dia nampak budak tu duduk tunduk ke lutut menangis sorang-sorang dalam gelap. Depan dia ada bakul dengan kuih donat dalam beberapa biji. Dan budak ni tanya mak Kak Annie, boleh tak saya ikut makcik balik? Sebab tu lah mak Kak Annie ni cakap, ya boleh waktu tu. Dan kata Kak Annie, memang ya, budak tu ikut diorang ni balik sampai rumah. Kata mak Kak Annie siap bagi salam lagi nak masuk. Kata Kak Annie, masa dekat rumah tu, budak tu ikut je. Kemana je mak Kak Annie pergi dalam rumah tu. Cuma masa mak Kak Annie ni nak ke bilik air, mak dia ni pesan lah dekat budak tu suruh tunggu dekat bilik solat mak dia. Nanti mak Kak Annie ni datang. Dan budak tu memang ya, setia tunggu dekat bilik solat tu. Bila mak Kak Annie ni dah dekat bilik solat tu, mak dia ni pun tanyalah budak tu, sebab apa dia jual kuih sampai tengah malam? Mak dia tak risau ke? Kata Kak Annie, mak dia cakap belum mula bercerita, budak tu dah menangis tersedu-sedu. Rupanya budak ni dia anak sulung daripada 3 beradik. Dia tolong ibu dia jual kuih tu untuk bantu adik bongsu dia yang sakit. Diorang ni perlukan duit yang banyak. Budak tu cakap dia dah lama jual kuih kat situ, tapi tak ada siapa pun yang beli. Dia tak nak balik selagi kuih tak habis sebab dia takut kena marah dengan ibu dia. Dia dah puas dah panggil orang-orang yang lalu, tapi semua tak hiraukan dia. Bila tiba-tiba mak Kak Annie ni tegur, dia terkejut lah dan seronok. Sebab itulah yang dia ni nak ikut mak Kak Annie ni balik. So dah puas dengan budak ni bercerita, mak Kak Annie ni pun ajaklah budak ni duduk beramal sama-sama. Tapi budak ni tak nak sebab dia still fikir yang mak dia ni nanti akan marah dia. Ibu dia ni nanti akan marah dia. Mak Kak Annie pun pujuk lah, cakap macam ni, tak apa, acik kan ada. So kata Kak Annie, budak tu pun peganglah tangan mak Kak Annie ni dan zikir sama-sama. Tak lama pun, dekat subuh mak Kak Annie ni cakap budak tu tiba-tiba menjerit menangis. Budak tu marah mak Kak Annie. Dia tanya kenapa mak Kak Annie ni tak bagi tahu awal-awal yang dia sebenarnya dah meninggal. Kenapa mak Kak Annie ni diamkan dan ajak dia balik rumah. Mak Kak Annie pun jawablah yang dia bukan sengaja tak bagi tahu. Dia tak nak budak tu sedih. Dia nak budak tu sendiri tahu dan sedar tentang keadaan dia. Cik, saya dah nampak semua, cik. Saya rindu mak saya, cik. Saya nak balik jumpa mak. Saya rindu mak. Dia peluk kaki mak Kak Annie. Mak Kak Annie cakap dia dah tak tahan sedih dah masa tu. Tengok keadaan anak kecil yang tak tahu keadaan diri dia menangis rindukan mak dia. So mak Kak Annie ni pun lepaskanlah. Mak Kak Annie pesan kat budak tu, baliklah. Nanti dah tenang, datang sini semula. Dan terus budak tu hilang macam tu je. Pendek cerita, petang nak dekat maghrib macam tu, mak Kak Annie cakap dia nampak keadaan sebenar budak tu. Keadaan sebenar yang macam mana? Keadaan sebenar budak tu yang dah tak sempurna. Datang dengan muka berdarah, dengan biji mata sebelah yang dah nak terkeluar. Mulut terbelah, darah meleleh je, kata Kak Annie. Mak Kak Annie sedih tengok keadaan adik tu. Dia jemput budak tu masuk.
Tapi budak tu tak nak masuk. Katanya dia malu dengan keadaan dia sekarang. Tapi Mak Kak Eni ni suruh juga masuk. Paksa dia masuk rumah dan masuk ke bilik solat Mak Kak Eni. Kata Kak Eni, patutlah hari tu mak dia ni tak nak ajar dia mengaji. Lepas dia solat maghrib, mak dia terus tutup dan kunci pintu bilik solat tu. Okey, aku harap clear lah part aku cerita tadi. Dan part kali ni dia sedih sikit sebab rupanya lepas budak tu balik dari rumah Kak Eni, hilang dari rumah Kak Eni, dia rupanya pergi dekat rumah mak dia. Budak tu cakap, dia nampak mak dia tengah gelak-gelak dengan adik dia yang bongsu. Dia seronok tengok adik bongsu dia sihat. Dia cari ayah dia. Nampak ayah dia tengah termenung dalam bilik tidur dia dengan adik dia yang nombor 2. Masa tu, adik ni cakap, yang dia sedih tengok keadaan ayah dia. Lagi-lagi nampak si ayah menangis sambil peluk gambar dia. Dia cuba nak peluk ayah dia, tapi tak boleh. Dia cuba nak panggil ayah dengan adik dia, tapi ayah dengan adik dia tak dengar. Puas dia jerit, tapi tak ada siapa pun yang sedar dia ada kat situ. Dan akhirnya dia terduduk sambil memerhati je dari sudut bilik. Tak lama lepas tu, dia nampak mak dia ni masuk bilik dan peluk ayah dia. Dia cepat-cepat berlari nak peluk mak dengan ayah dia. Tapi tak dapat. Tak dapat juga. Puas dia menangis, panggil, jerit. Tapi semua tu sia-sia. Berhari-hari dia duduk dalam rumah tu. Seorang pun tak perasan dia. Tapi kata budak tu, dia rasa satu kepuasan. Perasaan yang bahagia sangat-sangat. Sebab dia nampak yang keluarga dia still bahagia walau tanpa dia. Dia nampak yang adik bongsu dia dah sihat. Dan yang paling bahagia dia cakap, bila dia nampak mak ayah dia doakan dia setiap kali lepas solat, dia dapat rasakan satu perasaan seronok, ringan dan bahagia. Dan rupanya kali ni dia datang untuk jumpa Mak Kak Eni ni adalah untuk kali terakhir. Adik tu nak ucapkan terima kasih dekat Mak Kak Eni ni. Sebabkan kalau bukan sebab Mak Kak Eni ni, mungkin dia akan duduk dekat taman tu sampai bila-bila. Mak Kak Eni ni cakap, tak apa. Mak Kak Eni ni akan sampaikan doa untuk kebahagiaan dia ni nanti. Lepas je dengar cerita daripada Mak Kak Eni ni, abang ipar Kak Eni yang ada waktu tu dengar sekali memang tak percayalah. Mana mungkin kan orang yang dah meninggal dunia datang balik. Tapi jawapan Mak Kak Eni ni simple je lah. Kalau Allah dah berkehendak, mana mungkin kita nak nafikan dia kan? Apa yang Mak Kak Eni ni nampak bukanlah roh katanya. Ini adalah korin kepada si mati. Mungkinlah yang si korin ni masih belum tahu yang dia ni dah mati. Sebab tu walaupun dia dah tak ada, kerja dia still berjalan. Dia still buat benda yang sama. So, kenapa keadaan sebenar korin ataupun budak tu dalam keadaan berdarah-darah? Kata Kak Eni, arwah mak dia cakap yang budak ni dia meninggal sebab kena langgar dengan kenderaan sewaktu nak melintas jalan pergi dekat customer dia waktu menjual kuih mak dia. Berapa lama dia dah meninggal, mak dia pun tak dapat nak bagi jawapan pasti. Yang kata Kak Eni, dia ingat mak dia cakap last, sebenarnya budak tu dah lama dah ada dekat tepi tasik tu. Dan kata Kak Eni, apa yang dia ingat daripada kisah yang diceritakan mak dia ni, nama budak tu adalah Irfan. Dia tak ingat nama penuh dia, tapi Irfan. Okey, Kak Eni ni pun kalau korang pergi dekat thread, korang akan tengoklah yang dia banyak kongsikan kisah-kisah daripada pengalaman yang dia sendiri alami ataupun yang dia dengar daripada mak dia. Sebab kata dia, arwah mak dia ni kira macam perawat lah dulu. Banyak lagi kisah menarik dekat thread dia yang korang boleh baca. Dan kalau korang baca thread original pun, aku rasa lebih sampai dan lebih dapatlah apa yang dikongsikan oleh Kak Eni ni daripada aku cerita macam ni kan. Tapi apa pun, macam biasa aku cakap, benar atau tidak kisah yang dikongsikan ini, korang nilailah sendiri.